Ada bajet lebih, okey, baru buat medical protection, baru buat medical card. Sebab apa? Kita ada hospital kerajaan lagi. Kita masih ada hospital kerajaan yang cukup lengkap fasiliti, cuma dia lambat sikit lah sebab dia ramai orang. Kita bukan nak blame hospital kerajaan, sebab hospital kerajaan pun ramai orang. Cuba tanya nurse-nurse, banyak orang tuan-tuan. Banyak orang memerlukan servis yang betul. Kita yang ada duit ni, T20 ke, kan, kita yang ada duit, spend duit kita untuk medical card, untuk life protection, untuk kita duduk di tempat yang tak mengganggu ataupun tak payah tunggu queue. Bukan kita nak blame, tak. Orang yang tak mampu, kita bagi dia hospital kerajaan. Yang mampu, kita duduk tempat yang lebih selesa, sebab kita ada duit untuk bayar. Spend duit untuk diri kita, untuk reward diri kita. Masa kita sakit, aku nak selesa. Masa kita sakit, aku nak tak mau kacau-kacau. Masa kita sakit, aku nak selesa, ada aircon. Aku tak mau berebut dengan orang kat toilet ke apa semua. Aku tak mau berebut. Aku tak mau pening-pening. Aku nak hari ni, kalau masa aku sakit, aku nak selesa. Buat medical card. Aku nak reward diri kita. Ramai orang simpan untuk hari tua, tapi orang tak ramai orang simpan untuk hari sakit.